Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Okey, saya nak tunjukkan kebaikan dan bagusnya fungsi yang ada dekat sini. Ni butang pre-collision warning dengan lane keep assist. Kalau tekan sekali, lane keep assist off. Kalau tekan lama-lama, pre-collision warning off. Okey, yang sebaiknya adalah buka je, on kan dua-dua ni, dua-dua fungsi ni, dua-dua bagus. Contoh kalau kita pakai auto hold kan, kalau kereta depan dia dah berjalan, ada kereta depan, masa berhenti kereta depan dah berjalan, dia akan ada warning. Dia kata kereta depan dah berjalan. Masa main phone kan, traffic light, tunggu traffic light kan, macam tu lah, dia akan bagi warning kereta depan dah berjalan. Okey, nak on kan balik dua-dua ni, tekan sekali untuk lane keep assist, tekan lama-lama untuk on kan pre-collision warning. Saya akan tunjukkan contoh lane keep assist selepas ini ya. Okey, untuk pastikan benda lane keep assist ni berfungsi kan, pastikan line jalan nampak, line jalan clear, sebab kamera akan detect line jalan. Contohnya, saya bawa sekarang 80 km sejam. Saya terkeluar daripada landasan, dia akan berbunyi. Dan juga dia akan menarikkan steering saya. Dia akan tarik pergi ke laluan yang saya lalulah, laluan yang betul lah. Dia akan tarik steering saya dengan sendiri. Dia akan tarik sendiri. Dia akan kembalikan saya kepada jalan lah. Benda ni sebenarnya lebih berfungsi kalau kita gunakan adaptive cruise control. Okey, kita pakai ACC. Kita pegang manja-manja, gosok-gosok macam ni je, dia detect tangan kita kan. Kita tak payah pegang kuat-kuat lah. Tengok, dia dah alih sendiri. Okey, dia pandai dia pandai alihkan sendiri steering saya lah. Kalau kita keluar daripada landasan kan, dia macam ni. Okey, nak tengok dia pandai alihkan steering sikit, saya keluarkan sikit daripada landasan. Dia pandai alihkan steering sikit, kembali kepada landasan. Nak saya tunjukkan contoh lagi sekali. Saya keluarkan kereta daripada landasan, dia alihkan sendiri. Saya tak pegang, dia alihkan sendiri. Tengok, dia keluar lagi. Dia detect tangan saya tak ada. Okey.